Tilam lipat yang boleh duduk macam sofa. Mula-mula saya ingat benda ni tak penting sangat. Tapi lepas ada dekat rumah, memang rasa susah nak patah balik. Sejujurnya, dulu ruang tamu rumah saya biasa-biasa je. Ada sofa, ada karpet. Bila bab baring, berehat lama. Atau bila tetamu nak bermalam, saya memang suka cari penyelesaian yang lebih selesa dan praktikal. Saya memang nak sesuatu yang empuk untuk baring, tapi dalam masa sama boleh jadi tempat duduk yang selesa. Sampailah satu hari saya nampak produk ni. Rupa dia bukan sofa klasik, lebih macam cushion tebal bertingkat. Tapi rupanya benda ni boleh dilipat untuk duduk dan boleh dibentang penuh jadi tilam. Bila lipat, dia nampak kemas. Bentuk dia rendah, empuk dan terus jadi port duduk santai. Boleh sandar, boleh bersila, boleh duduk lepak layan phone. Masa tu saya sedar produk ni bukan sofa biasa. Bentuk lebih fleksibel. Bila nak tidur, saya cuba buka penuh. Tarik, bentang, terus jadi tilam tebal. Bukan jenis nipis yang rasa lantai. Tebal, rata dan bila baring, badan rasa disokong. Dari situ baru saya faham kenapa orang suka konsep tilam lipat macam ni. Siang jadi tempat duduk, malam jadi tempat tidur. Yang buat hidup rasa senang bila nak kemas. Tak perlu angkat sofa besar. Tak perlu alih perabot berat. Angkat sikit, lipat, tolak ke tepi dinding. Ruang terus lapang. Kalau ada tetamu datang mengejut, buka je terus jadi tilam. Tak perlu keluar cari toto, tak perlu susun banyak lapik. Kadang-kadang bila penat balik kerja, saya tak terus masuk bilik. Saya duduk dekat situ, sandar badan, buka laptop, tengok cerita. Bila mata dah berat, baring terus. Tak perlu pindah tempat. Satu spot dah cukup untuk rehat, lepak dan tidur. Bila ada saudara datang bermalam, lagi rasa berguna. Siang lipat, ruang tamu nampak kemas. Malam bentang, terus jadi tempat tidur yang proper. Tak ada drama lantai keras. Tak ada tilam nipis yang buat badan sakit bila bangun pagi. Material dia pun buat saya yakin nak guna lama. Foam dia tebal, padat, bukan lembik. Duduk lama tak rasa lenguh. Baring lama pun tak rasa macam tidur atas span murahan. Kain luar pun nampak kemas. Sesuai letak dekat ruang tamu tanpa nampak macam tilam sementara. Sejak ada tilam lipat ni, cara saya guna ruang rumah berubah. Ruang tamu bukan sekadar tempat tengok TV. Dia jadi ruang rehat, ruang lepak, ruang tidur kecemasan. Produk ni mungkin tak nampak macam sofa mewah, tapi dari segi kegunaan, dia jauh lebih praktikal. Dia mudahkan hidup. Dia bagi pilihan. Nak duduk boleh, nak baring boleh, nak simpan pun senang. Kalau kau duduk rumah jenis ruang terhad, selalu ada tetamu, atau kau jenis suka rumah kemas tapi fleksibel, tilam lipat yang boleh duduk dan dibentang cara gini memang benda yang kau akan hargai lepas guna. Kalau kau nak ruang rumah jadi lebih praktikal dan selesa tanpa tambah perabot besar, segera check out dan ambil satu sekarang. Cuba sendiri, baru kau faham kenapa benda ringkas macam ni boleh jadi game changer dalam rumah.